Hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, aku ada business trip ke China, Suzhou. Dia 2 jam lah daripada Shanghai. Sekarang ni dah pukul 3 pagi, 3 petang, 3 petang. Aku punya flight pukul 7.30 malam. So, sementara nak tunggu check-in tu, kita santai-santai dulu. Kita makan dulu, penuhkan perut. And jomlah, korang follow aku untuk trip kali ni. Okay, Alhamdulillah. So sekarang dah pukul dekat 2 pagi. Kita dah sampai dah dekat Shanghai ni. So dalam ambil masa sejam setengah untuk sampai ke Suzhou. Driver kita aku dah sampai. So jom kita gerak ke hotel lah. Okey, kita sekarang dah sampai kat hotel. Cuaca memang sejuk gila-gila lah. Macam dalam petik ais tu, lagi sejuk 1 degree Celsius. So, ni suasana dia. Esok kita tidur dulu. And esok kita ni lah, keluar. Selamat pagi. Mubarak gila. So, sekarang pukul 9. Aku baru bangun ni sekarang ni. Kita nak pergi sarapan dulu lah. Sarapan dulu, betul kita tengok dunia luar. Dia ni paling ni lah, dia yakini lah. Tiba-tiba jadi apa? Jadi vegetarian. Dari NW Namanya dia dah kemah lagi kan. Okay, ni suasana pagi lah. Pukul 10 pagi dekat Suzhou ni. Memang tenang lah bandar Dia besar-besar tau. Dia macam kalau kita jalan kat area Putrajaya. Ni office. Jadi kita orang pergi sini. Office HQ kita orang. Kita punya principal lah, factory. Tengok jalan sini memang tenang. Motor banyak semua tapi tak sibuk lah. Lepas dah round-round pagi tu dekat sekitar hotel kita orang pun ambil Didi. Didi tu macam Grab lah. Okay, so kita orang pun ambil Didi. Kita orang gerak untuk cari makan tengah hari dekat kawasan perkampungan kecil masyarakat Muslim dekat Suzhou ni. Ini serunding. Sudah daging. Apa yang ni? Dia duduk, dia bagi macam siakap dekat apa? Dekat nasi gudang. Siakap tu kau duduk dia bagi.
Okay, so setelah lepas makan, kita orang ke HQ kita orang punya principal lah, If. So hari ni kita dekat office HQ dan esok kita pergi dia punya kilang. So kita jumpa dulu dengan managing director tu, MD. Kita ada short meeting sikit, ada few agenda nak bincang. So jom kita masuk dalam. $. So the government request everybody to use the money to import, for example, the food first, not for the industrial equipment. So not allowed. But since last year, since 2 years ago, my partner they start this company. Okay, sampai ke malam kita meeting tadi. Alright, lepas meeting, masing-masing perut pun dah lapar. Kita orang pun patah balik ke perkampungan kecil Muslim dekat Suzhou tadi ni. Tapi kita makan dekat kedai sebelah dia. One how big? This? Oh, okay, give 3. Three. We try. Kali bapak besar. Tapi boleh tengok kat depan kalau nak ambil apa-apa. Baik, anda nak apa lagi? Dekat dulu. Aku bukan apa yang kita bapak. The next day. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat kita punya factory. Factory ni lah Asia Fuji. Kita orang punya living escalator. So kita akan tengok lah macam mana dia buat production, manufacturing living escalator tu. Kita jalan-jalan, ada factory visit hari ni. So let's go, jom kita gerak. Okay, ni sekarang aku dalam dia punya home mini lift. Ni home lift lah. So ni dia punya COP. Pintu ni dia buat design, manual punya design. Kita sampai je. Okay, kita tolak. Okay, sekarang aku nak try yang pintu automatic punya lah. Yang ni lebih simple dia punya design. So ni ada nampak mesin-mesin semua atas ni. Yang ni tak nampak. So kita try lah, kita masuk. Ni lebih mewah lah. Tekan level 2, pintu tutup. Okay, kita dah naik. Simple je dia punya design. Yang ni sebelah ni complicated sikit. Yang ni macam old design sikit lah sebelah ni. Yang ni memang simple. Kita nampak dia punya mesin. So turun, kita turun balik. Okay, pintu buka sendiri. Alright.
Okey, sekarang kita kat kilang eskalator pula. Sesi yang kedua untuk hari ni. Tadi kilang lift kan bagi tadi kan. Lepas tu lepas tengah hari, and then sekarang kita dekat kilang eskalator. Jom tengok macam mana dia buat production eskalator kat dalam. Okay, ni dia punya warehouse lah, warehouse eskalator. So ni tempat dia orang pasang ni. Ni eskalator punya part, ni handrail punya belting. Ni belting eskalator ni yang getah ni. Ni eskalator yang dia orang dah pasang lah. Okay, ni eskalator yang kita orang nak pasang kat Malaysia. Ni memang eskalator kita orang lah. Kita orang order dekat sini tengah production. And then dah siap testing apa semua. So eskalator ni juga akan dihantar ke Malaysia, ke site kita orang lah. Nanti kita orang pasang dekat kita orang punya klien. Okay, kat sini kau nampak yang ni yang tengah pusing tu dia punya step lah. Step. Yang ni eskalator. Okay, ni kita memang buat real test tau. Ni daripada atas. Ni kita panggil lift pit, bukan lift pit, eskalator pit lah kat sini. Motor dekat atas. Okay. Motor eskalator dekat dalam ni. Motor, control panel, semua kat sini lah. Ni handrail. Ni antara nanti loose apa item. So selesai melawat kilang lift dengan eskalator tu, petang tu kita orang pun macam biasalah gerak ke perkampungan Muslim dekat Suzhou ni. Dekat Suzhou ni tak banyak masyarakat Islam. So memang tempat tu je lah yang kita orang yakin confirm halal lah. Kat situ kita boleh makan. Tapi tak ada masalah sebab kat sini banyak sangat choice pilihan makanan yang korang boleh pilih. So hari ni makan lain, esok makan lain, tak adalah muak sangat. Lepas makan, kita orang pun sebelum balik ke hotel, kita orang jalan-jalan dekat sekitar kawasan Pekan Lama Suzhou ni. So kita orang jalan-jalan lah, ambil angin malam-malam, tengok apa yang menarik pemandangan waktu malam kat sini. The next day. Okay guys, so hari ni hari yang ketiga kita orang kat Suzhou ni, which is hari kedua terakhir lah. So kita orang punya partner dekat kilang kita orang ni, dia hari ni dia plan nak bawa kita orang jalan makan angin hari sini. So jom lah kita jalan, tengok apa yang ada menarik kat teres ni. Zhouzhuang ni sebenarnya salah satu bandar bersejarah lah dekat China ni. In fact dekat dalam buku teks silibus sekolah diorang pun ada tercatat Zhouzhuang ni. Kira Zhouzhuang ni macam dekat Melaka lah. Suzhou ni juga sebenarnya bandar yang terkenal dengan sutera. So alang-alang dah sampai dekat Suzhou ni, rugilah kalau tak grab satu sutera diorang. Cun. Oh, nice. Good.
Yeah, normally they have a brush. Boleh dah. Boleh jadi agent. Okay. Okay, sekarang kita nak masuk ke Ancient Town. Tadi dah beli tiket tadi kat sana, sebelah ni. So nak masuk dia punya pintu gerbang lah. Apa benda ni Ancient Town Visit Entrance. So kita kena scan muka dulu. Dengar tu ke jongkong. Ini macam dinasti Qing, dinasti Tang punya bak ni. Ada ke dinasti aku main tibai je ni. Dah sengit-sengit rambut dia buat. Yelah kau tembok kan. Okay guys, so malam ni itulah kita dah balik daripada Ancient Town, tempat kita jalan-jalan tadi. So ni kita orang tunggu kat depan lobby hotel. Kita orang punya partner lagi dia orang pick up kita orang lah untuk dinner. Bincang. Let's go. Aku silap tadi, aku faham yang kan tadi diorang nak ambil pakai kereta rupanya. Tadi diorang pakai kereta company. So dia pulang kereta company dia, diorang naik motor parking kat depan hotel, and then kita orang jalan sekali. Gitu rupanya. Okey, kita dah sampai.
Sini jangan risau, sini memang kedai halal lah, ni semua Muslim. So selesai lepas makan, kita orang pun jalan kaki balik ke hotel sambil menikmati pemandangan terakhir lah. Malam terakhir dekat China ni. Okey, jadi hari yang terakhir iaitu hari yang kelima, kita orang pun daripada Suzhou kita orang gerak ke Shanghai, ambil masa dalam 2 jam. And then kita orang sempatlah singgah ke AP Plaza dulu sebelum nak ke airport. Dekat AP Plaza ni antara barang yang menarik dia macam beg, souvenir dan macam-macam lagi. Dia tempat dia ala-ala macam dekat kompleks pertama ataupun dekat JM Kelang macam tu lah. So tak lama lepas tu kita orang pun terus bergerak ke Shanghai Pudong Airport. Kalau korang tengok airport ni kan, dia macam KLIA Terminal 1 kan. Tengok daripada luar, daripada dalam dia seakan-akan sama. So bila dah sampai airport ni, bermakna sampai sini sahajalah trip kita kali ni. Hopefully adalah rezeki lagi sampai ke bumi China ni. Dan juga terima kasih kepada korang yang menonton video ni sampai habis. Jumpa lagi di next video. Bye bye.